أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, semua yang ada dalam studio, marilah sama-sama kita menghadiahkan bacaan Al-Fatihah ini kepada junjungan Nabi SAW. Hadiahkan juga bacaan Al-Fatihah ini kepada ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda. Hadiahkan juga bacaan Al-Fatihah ini kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, para masyayikh kita. Hadiahkan juga bacaan Al-Fatihah ini kepada sekalian kaum muslimin dan muslimat. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Abang-abang semuanya mudah-mudahan sihat walafiat. Alhamdulillah kepada para asatizah, alim ulama. Ada sebarang salah silap dan kurang daripada saya, harap berikan teguran. Dan kepada semua yang menonton, Masya Allah Tabarakallah, hari ini adalah hari yang keempat bagi episod 30 minit Ustaz Don menelusuri hidup. Dan satu nafas baru yang diberikan kepada 30 minit Ustaz Don. Seperti yang saya bagi tahu, insya Allah lepas ni kita akan ada lagi beberapa perubahan-perubahan. Sebab ialah saya import barang-barang apa semua tak main-main lagi masuk dalam set. Nanti lepas sampai kita tengoklah jadi lagu mana. Cuma dalam kesempatan yang ada ini kita nak mengulang berkaitan dengan episod kita kali ini ialah mencari pasangan, bertunang, merisik yang telah kita lalui 2-3 episodnya sebelum ini. Jadi hari ini saya cuba untuk bawakan apa sahaja yang diceritakan oleh dua penyampai kita, iaitu yang pertama Fadilatul Ustaz Datuk Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsah, dan yang kedua Fadilatul Ustaz Muhyiddin Mukhtar, yang kita berkongsi dengan kedua-dua ahli panel ini untuk kita membincangkan serba sedikit berkaitan dengan mencari pasangan, mencari bertunang, merisik dan sebagainya. Cuma apa yang saya nak highlight kepada kawan-kawan hak menonton ni, insya-Allah apa yang kita sampaikan ini, perkara ini dia tidak dapat tidak, dia mesti bukanlah satu perkara yang mutlak. Maksud saya bila saya kata perkara yang mutlak ni, maksudnya dia bukanlah satu perkara yang kita kata mesti kita kena buat dia, ataupun dia satu benda yang tidak boleh diubah-ubah. Adapun boleh jadi dia adalah sebahagian daripada apa yang kita boleh semarakkan di dalam majlis kita, insya-Allah. Sebagai contoh saya sebut, kita ada menyentuh berkaitan dengan bila satu orang nak cari orang yang dia suka, dia jangan lari daripada hadis Nabi. Nabi kata tunkahul mar'a li arba'. Kahwin orang perempuan tu kerana 4 perkara. Li jamaliha, wali nasabiha, wali maliha. Nabi kata kahwin satu orang perempuan kerana cantiknya, nasabnya, hartanya
dan kahwinlah dengan yang ada agama. Nescaya kalau kamu pilih yang agama itu, kamu akan lepas tangan kamu. Maksud kata senang kamu, lega kamu bagi kamu menghadapinya. Persoalan kita hari ini di sini, maafkan saya kalau saya nampak macam orang kata, ustaz ni cerita macam tak yakin lah dengan pendengar apa semua. Bukan maksud macam tu, tidak. Boleh tak kalau saya sebut benda ni kita kena jadi realiti. Hari ini kalau kita tengok rata-rata kita, bukanlah semua orang di kalangan kita kuat beragama. Maafkan saya lah kalau saya lebih secara macam terus terang. Kalau saya nak pakai orang kata bahasa berlapik, seronok juga kan. Tapi apa salahnya kalau kita cerita benda yang betul. Negara kita Malaysia khususnya dan negara jiran secara amnya, kita semua masih sekarang ini dalam proses untuk nak kita kata apa? Nak menyemarakkan kembali Islam di tanah air kita. Maknanya untuk kita pengetahuan agama adalah terlalu cetek. Jadi bagaimana dengan hadis Nabi? Nabi kata kahwinlah satu orang perempuan kerana agamanya. Nescaya kamu akan ringan keadaan kamu. Maka saya sebut kepada semua apa yang saya nak kongsi, saya nak kata, bila kata-kata Nabi kata kahwinlah satu orang dengan agamanya, maka salah satu yang kita boleh senaraikan ialah utamakan agamanya terlebih dahulu. Agama kita banyak mana, keadaan kita, level kita, itu yang menentukan keadaan kita. Kita lemah agama, pasangan kita pun kita akan dapat yang lebih kurang sama macam kita. Allah akan tentukan pasangan ni dia supaya kita sama-sama boleh meneruskan ke arah mencintai Allah dalam keadaan sama-sama berusaha. Dia bukan kata kalau suami itu bagus, isteri tak bagus, suami ni dah relax dah, isteri saja yang kena bentunggu lumuh. Atau isteri itu dah bagus dah, suami yang tak bagus, isteri relax tak payah buat apa, suami yang bentunggu lumuh semayang sunat dan sebagainya. Tak, bukan macam tu. Kalau tidak naya lah, maafkan saya lah. Kalau tidak naya lah, leceh lah, susah lah. Pasangan-pasangan yang dah berkahwin sebelum ni, kalau mereka kahwin bukan atas dasar agama, misalnya, rugilah. Macam mana keadaan mereka? Adakah mereka tidak dapat peluang untuk nak berubah keadaan begitu? So sama juga perkara ini macam yang disebut oleh ustaz, oleh ahli panel kita. Dan saya nak sebut satu lagi kat sini ialah kita sebut di sini salah satu ciri-ciri dia yang nak dijadikan orang yang kita nak kahwin tu, dia mesti kena menjaga sembahyang. Kita berhenti di situ. InsyaAllah saat lagi kita sambung balik, kita elaborate sikit dan kita masuk poin yang seterusnya. Wallahualam. Alhamdulillah, kita kembali dalam 30 minit Ustaz Don menelusuri hidup bersama dengan saya dan juga Cikgu Mizi. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, insya-Allah kita nak sambung berkaitan dengan cari pasangan. Jadi saya nak abang sekali lagi, hak apa yang saya cerita hari ini bukan hak yang kata saya duk reka, sebab tak boleh lah. Saya baru menikah, mana boleh saya duk reka-reka sebab saya pun tak tahu pernikahan saya sejauh mana keadaannya dan bagaimana, betul tak? Maka apa yang saya cerita, apa yang telah diceritakan sebelum ni, mungkin saya olah dalam ayat saya sendiri. Baik, kita terhenti kata yang menjaga sembahyang. Sembahyang yang kita kena jaga ni 5 waktu. Nabi dah sebut dalam hadis Nabi ketika ditanya oleh seorang sahabat, mafhum dia, kita cerita makna dia. Seorang sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, ada sembahyang apa yang aku kena jaga? Nabi kata, jagalah sembahyang yang 5 waktu yang fardu tu. Dia tanya, ada sembahyang yang lain? Nabi kata, ada pun yang lain daripada sembahyang yang 5 waktu tadi tu. Dia semuanya adalah sunat. Yang fardu ni 5 saja. Yang fardu ni 5 saja. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Cuma tambahan satu sembahyang qada. Bukan nak tambah dari situ, nak abang atas sembahyang qada pun fardu juga. Kalau kita tertinggal sembahyang, kita kena qada sesegera yang mungkin. Baik, khair. Hak ni yang kita kena jaga. Hak ni yang kita kena jaga. Maka saya sebut kepada pertama, pasangan yang tengah duk cari-cari kan. Macam mana saya nak sebut no? Okey, macam ni lah. Kalau kita tengok kan, contoh, saya nak abang kata, saya pun, kita biasa hidup dalam suasana macam tu. Tapi kalau macam kita tengoklah, macam mana nak kata no? Kalau dah pasangan kita yang kita duk jalan dengan dia, hak orang perempuan ni pakai tudung bagus, Masya Allah, tutup aurat baju kurung elok, tak baju kurung pun kira baju tutup aurat bagus. Tetapi hak dia berjalan dengan lelaki tu rambutnya berwarna-warni. Misalnya, macam mana dia nak jaga sembahyang?
Bukan kata dia tak semayang. Walaupun saat lagi dia pergi semayang dan sebagainya. Semayang mana boleh sah kalau rambut kita dah warna-warni. Orang lelaki mana boleh duduk dye rambut. Keadaan dia macam mana? Macam mana dia nak semayang? Macam mana keadaan ayat semayang dia? Macam mana keadaan mandi wajibnya? Satu. Di situlah yang dikatakan jaga semayang. Sebab itulah apabila kita baca surah Rum. Surah Rum ayat 21. Famous ayat ni untuk bila orang nak kahwin kan. Saya baca. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Apa dia Allah Ta'ala kata? Allah kata, wa min ayatihi, daripada tanda-tanda kekuasaan kami. Daripada tanda-tanda kekuasaan kami, an khalaqalakum min anfusikum azwaja, kami jadikan daripada diri kamu ada pasang. Makna dia bagi siapa-siapa yang kahwin, bagi siapa-siapa yang nak kahwin, bagi siapa-siapa yang berkapul. Kita guna istilah hari ni. Siapa-siapa yang couple, siapa-siapa yang bab yang orang kata couple tu rosak apa semua tu, itu tak apa. Tunggu sat dulu. Hak tu memang hukum dia ada. Biar sat dulu. Jangan bila dengar benda tu, ni apa hukum couple, nanti sat dulu, relax dulu. Slow-slow lah. Kita baru nak satu-satu tajuk. Terus ada buat melompat lagu tak ketahuan. Kita kena bahasa kita. Sabar saya dulu, dengar dulu. Orang yang kahwin, orang yang baru nak kahwin, orang yang bertunang, orang yang ada couple, kita semua ada pasangan kita. Pasangan yang kita ada tu tanda kekuasaan Allah. Secara logiknya lah, logik. Kalau saya ada kuasa, saya katalah, suatu hari katalah Queen Elizabeth. Contohlah kita kata, Queen Elizabeth dia berkenan kat saya, tahu mana tak tahu, dia tengok hidung aku mancung macam Mat Saleh kan dia kata. Contohlah, dia kata, Ustaz Don, come to London. Dia suruh saya main London, misalnya. Dia suruh saya main London. Betul, saya pun main London. Lepas tu dia kata, you ganti saya, jadi ada kuasa. Dia kata macam tu. Saya kata, oh saya ganti Queen Elizabeth. Dia kata, okey ganti. Dia bagi saya jadi ada kuasa, ganti Queen Elizabeth. And then bila saya kata, okey sekarang saya nak buat majlis. Saya nak buat benda, keramaian kerana saya diberi kuasa. And then adakah bila orang nak buat dalam majlis saya tu benda yang saya tak suka? Dia confirm dia akan bawa makanan yang saya suka. Saya suka antaranya kawan saya itu dia bagi mak dia buat kuih pau. Ada inti nyok dalam tu. Alamak bukan main sedap lah kata. Ini favorite kata. Saya suka kuih pau ada nyok. Mesti saya tempah kuih pau ada nyok. Walaupun saya nak makan sebiji. Tapi sebab saya nak tunjuk, saya ada kuasa, saya nak meraihkan semua orang, melalui dengan kuasa saya mesti panggil orang buat makanan yang favourite saya. Saya mesti panggil nasi Arabnya. Kambing pula saya mau kambing bahagian atas meja, saya mesti pahamnya. Pasal apa? Saya suka. Saya suka. So kalau kita ambil ayat sama, kita patah balik. Allah bagi kita ada pasangan sebab dia punya kuasa. Jadi adakah Allah nak membiarkan orang buat benda yang di luar benda yang dia suruh, ataupun benda yang dia tak suka? Mesti Allah tak suka. Pasal dia bagi kita ada pasangan atas kekuasaan dia. Tahu-tahu kita nak buat benda yang tak kena lah kita kata. Jadi kalau orang ada kuasa, mesti dia tak syok. Mesti dia tak syok ya. Itu yang kita menghadapi orang panggil mehnah dan tribulasi. Betul ya bahasa dia? Canggih sikit kan? Bahasa orang ni. Cikgu macam mana mehnah dan tribulasi? Cikgu buat boleh lah cikgu? Ujian lah. Ujian dan dugaan. Macam tu lah. Halangan. Mehnah dan tribulasi. Cikgu duk ejok. Mehnah dan tribulasi. Jenuh lah cikgu. Jadi tak apalah saya habak. Cikgu kalau tak berapa nak dapat perkataan, cikgu buat cikgu tegok saya sikit macam dalam semayang lah. Atau buat subhanallah. Cikgu tegok lah betul lah. Macam dalam semayang. Baik. Jadi sebab tu Allah bagi kita. Sebab Allah Ta'ala, dia latif. Antal latif. Yang kita dah baca tu kan. Allah ni latif. Dia lembut. Dia baik. Allah Ta'ala ni dia maha baik. Dia sayang kita. Kalau kita buat salah sekalipun, dia tahu kata kita buat salah. Nabi minta, ya Allah tolong jangan hukum umat aku. Simpan kat hari akhirat esok. Allah perkenan doa tu. Doa Nabi tu Allah perkenan, Allah tangguh untuk nak seksa kita, Allah tangguh dekat akhirat esok. Kalau kita nak kena seksa, dunia dia tak bagi. Esok dekat akhirat,
Maliki yaumiddin. Allah yang memiliki hari itu, dia godam kita cukup-cukup, siapa tak boleh kata apa. Wa'iyazbillah, kita minta kita tak kena godam lah. Siapa yang tonton 30 minit Ustaz dan semua yang ada, kita minta wa'iyazbillah, kita tak kena godam, insya-Allah. Kita minta begitu. Tapi nak cerita kata, di dunia ni, bila Allah tengok kita ada buat benda tak kena, dia still lagi bagi ujian kepada kita, kita sabar. Wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolong dengan Allah melalui jalan sabar dan juga semayang. Jadi kita sabar, kita perbetul, kita kata boleh jadi aku silap, kita kata agak diri kita, kita ubah. Cara itu akan membawa balik kepada apa yang Allah Ta'ala sayang. Maka bersesuaianlah ayat Allah Ta'ala kata, aku jadikan kamu dengan pasangan kamu adalah tanda kekuasaan aku. Salah satu tanda kuasa aku bagi hampa ada pasangan. Hampa ada couple hampa ada spouse hampa ada pasangan hampa. Itu tanda kuasa aku. Mana bila hampa ada buat sesuatu yang clear balik, maka aku dorong balik jalan yang elok. Hampa Allah uji kita balik. Jadi bukanlah nak habaq kata, kalau kita dah buat salah, kita terus bergelumang. Kalau buat salah, patah balik, retreat balik. Kita ada buat salah, retreat balik, perbetul balik. Salah balik, retreat balik. Jalan balik elok. Buat salah, retreat balik. So at least kalau kita dah jalan jauh macam tu, kita salah, kita retreat balik, kita jalan betul balik. Kita retreat balik sikit, kita jalan lagi lurus. Maka tak terlalu jauh untuk kita patah balik. Kalau kita kumpul terlalu ujung untuk kita, aku pun buat sama macam cikgu jugalah. Kalau aku ujung sangat sikit baru nak patah balik, dia jadi jauh sangat, kita dah jadi fed up. Masa tu kita kata, Allah takdir aku jadi jahat lagu ni. Wa'iyazbillah. Hak tu tak mau. Okey? Wallahu alam. Maka kita sebut sekali lagi, tanda kekuasaan Allah. Allah bagi kita ada pasangan dan kita kena buat ikut yang Allah mau. Sebab itu kuasa dia, bukan kuasa kita. Cantik, boleh? Wallahu alam. Kita sambung lepas ni. Alhamdulillah, kita kembali dalam 30 minit Ustaz Don dan menelusuri hidup bersama saya dan juga Cikgu Mizi. Sidang penonton yang saya kasih sekalian. Jadi, bila kita sebut lagu tu, mudah-mudahan kawan-kawan hak mana ada di luar sana, kawan-kawan saya, junior-junior, member-member, semua hak bukan hak yang semualah sidang penonton lah kita kata, semua boleh faham. Makna dia, bila kita sebut saja bab rumah tangga, dia benda besar. Dan rumah tangga ni dia bukan semayang. Kalau dalam sembahyang, kita nak patah balik, nak buat perbuatan kita, hak rukun, silap, dia kena ada kaedah-kaedah dia. Tapi dalam kehidupan kita, kita boleh reverse balik, perbetul balik, reverse balik, perbetul balik, reverse balik, perbetul balik. So tak ada problem benda macam tu. Cuma hakikat dia kita kena tahu, kalau kita salah, kita kena perbetul. Sebab Allah jadikan kita dengan pasangan kita, bukan senang orang nak fall in love. Bukan senang orang nak fall in love. Ada orang dia senang fall in love. Tapi nak abang kata perasaan tu dia kena build. Kita kena bina benda tu, bukan senang. Hatta Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi tanya satu orang, Nabi kata, hang abang tak kat dia? Kata hang suka dekat dia. Dia kata belum. Nabi kata, pergi abang dekat dia. Bagi tahu dekat dia, kata hang suka. Jangan kita dia tak syok lagu tu, dia tak syok. Kalau kita ada berkenan, kita suka, pergi abang kata kita suka. Nabi tanya, hang abang tak kat dia? Kata hang suka dia. Hang abang tak kat dia? Kata hang sayang dia. Tak abang, pergi abang bagi tahu dekat dia supaya dia tahu hang suka dekat dia, supaya dia tahu hang sayang dekat dia. Dia kata, Ustaz, kalau lagu tu macam mana taktik dia? Takkan yang tu pun dah tanya saya. Leceh lah yang tu nak je. Susul lah sendiri menyorok bawah kerusi ke apa ke. Hak tu hampa punya taktik lah. Menyorok balik pintu ke apa ke. Buat-buat tersilap masuk pakai jam salah ke, jarum tak ada ke apa ke. Yang tu taktik masing-masing lah. Buat-buat apa main pakai botol ke tan. Yang tu taktik masing-masing. Yang tu taktik masing-masing. Dia subjektif. Dia tak boleh kata, cara kita nak habaq bila kita suka dekat orang, macam ni cara dia. Hak kita nak habaq cara dia macam ni. Dia kena duduk depan kawan tu, dia kena duduk asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Saya suka kat awak sebenarnya. Duk buat lagu tu. Dia kata hak ni memang apreful lah dia kata. Tak boleh lah lagu tu. Tak boleh. Dia bukan kata hak tu cara dia. Tak, yang tu subjektif. Yang penting Nabi SAW gariskan kepada kita. Allah Ta'ala garis kepada kita. Hak letak yang Allah Ta'ala dengan Nabi punya tu duduk dekat kita. Sebab tu dalam kehidupan kita, Allah uji kita dengan apa yang kita ada. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah uji kita ikut kita ada. Saya ada ilmu saya banyak ni. Allah uji saya banyak ni. Tuan-tuan ada ilmu banyak ni, Allah uji tuan-tuan ilmu banyak ni. Pasangan tu dia berkenan dengan berdasarkan Quran yang dia tahu banyak ni, hadis dia tahu banyak ni, Allah uji dia banyak tu. Tak ada masalah. Go on. Boleh dapat tak? Jadi bila dalam hal yang macam tu, sahabat-sahabat, ibu bapa apa semua,
semua pihak dia dah kena main peranan lah. Bila masuk cerita lagu ni, semua pihak kena main peranan. Tadi, rajin semayang. So, kita sebagai mak bapak, kita tengok anak kita berkenan orang, kita tahu, Allah, jangan kata hak mak bapak. Saya yang mana dah kahwin dengan isteri saya yang anak seorang hak baru 2 bulan pun, kalau kita tengok orang gatal merenyam tu, kita tahu dah hak dia ni mesti ada couple punya. Kita tengok pun kita dah tahu dah. Gatal merenyam cikgu buat macam mana? Yo, gatal merenyam lagu ni lah kau. Go gatal lagu ni. Aku kalau kau kata gatal merela pula lagi, cikgu nak buat lagu mana tu aku tak tahu lah cikgu. Tapi tak apalah cikgu Tera, saya tahu cikgu Tera. Cuma nak abang kata, kita tengok cara dia tahu dah hang ni mesti ada lah couple dengan hang. Kita mesti tahu dah benda lagu tu. Cuma nak abang kata, mak bapak mesti lagi tahu. Hak kalau jenis macam saya, hak yang jenis muda setahun jagung pun boleh kenal. Hak mak bapak lagi telah lah. Lagilah memang mak bapak tahu macam mana suasana anak dia. Jadi ketika itu semua orang kena main peranan lah. Hak ni saya emphasize baru satu perkataan saja, iaitu nak cari pasangan, cari hak yang semayang, jaga semayang. Lagu mana yang jaga semayang? Macam ni keadaan dia. Habis tu kalau kita tak biasa jaga semayang, macam mana lingkupkan hidup kita? Tak. Retreat balik. Jaga semayang balik. Terkandas lagi. Retreat balik. Cari jalan betul balik. Hak tu tak ada masalah. Dalam hal ni kita kata, semua orang main peranan. Contohnya mak bapak. Bila dia tengok lagu tu, nasihat anak. Bang, aku tengok hang ni dah duk lagu macam ulat bulu dah naik daun dah. Aku tengok gatai lebih lagi daripada ulat bulu. Aku tengok hang ni. Aku nak nasihatkan satu je. Aku tak halang. Aku bukan duk kata hang tak guna, hang satu orang yang tak beriman tak. Tapi hang kena jaga semayang. Sebab Allah Ta'ala yang nak suruh hang kahwin. Nabi yang suruh hang kahwin. Jadi mestilah kena jaga semayang. Hang jaga semayang. Hang tak tahu pasal semayang, hang mai tanya aku. Kalau satu orang ayah boleh cakap lagu tu dengan anak dia, saya, Allah Rabbi ya Fatahu ya Alim. Sebab saya belajar semayang daripada ayah saya. Saya belajar semayang daripada ayah saya. Saya belajar haji, umrah daripada ayah saya. Jadi kita ada kita rasa satu tempat kita boleh bergantung. Sama juga dengan yang jenis ada pasangan ni. Adik saya nak kahwin apa semua, mak saya duduk sembang. Saya cerita bukan abang kata keluarga saya bagus tak. Ini jadi yang depan mata saya. Sontan pun mesti witness benda yang sama. Jadi semua pihak kena main peranan. Cikgu sekolah, duduk dalam kelas, tengok kawan ni. Asyik-asyik, duduk tengok belah sana. Asyik-asyik, duduk tengok belah sana. Hak yang belah sini pun sikit-sikit, saja bagi jatuh pensel, nak pergi tengok kalih kat belakang. Saja jatuh pensel, nak kalih kat belakang. Contohnya, kita boleh terasa dah, yang kata bunga-bunga cinta tu, semakin berguguran. Bukan berguguran. Semakin berkembang mekar. Semakin mengeluarkan harum-harumnya. Cikgu takkan tak tahu. Cikgu mesti boleh dapat bacanya. Jadi cikgu jangan duk camdek. Camdek ni apa? Dalam bahasa Penang. Cikgu jangan duk pihina mereka. Cikgu jangan duk kutuk mereka. Jangan duk kata, orang mai belajar duk bercinta dalam kelas. Mengaji tak tahu mana. Jangan kita tutuh lagu tu. Jangan kita tutuh lagu tu. Kita pun sama juga lagu tu. Saya pun sama juga lagu tu. Kita pun buat benda-benda lagu tu. Jangan kita tutuh orang mentang-mentang kita dah bagus. Jangan kita buat lagu tu. Sama juga dalam apa-apa hal. Jadi cikgu dah nampak lagu tu. Cikgu susun keadaan. Saya tengok dalam kelas ni ada yang dah mula syok dekat kawan-kawan dia. Saya nak abang, kalau kamu melanggar batas, saya kena ambil tindakan. Tapi sebelum kamu langgar batas, biar saya beritahu. Abang, kakak, jaga semayang. Supaya kita tak langgar batasan. Jaga semayang. Kalau kita elok nak keluar apa semua kah, Zuhur tak semayang lagi, kita divert pergi semayang, Allah recharge balik iman kita. Mungkin kita boleh betul hold on balik kalau kata kita nak buat jahat. Elok duk jalan makin kita nak buat jahat, tiba-tiba semayang asak. Kita pergi semayang asak, dia recharge balik keadaan dia. Kita jaga semayang, keadaan jadi elok. Bila cikgu habaq lagu tu, anak murid mula angkat tangan. Kata apa? Cikgu, kalau ni macam mana saya nak abang kata saya suka? Masa tu cikgu memainkan peranan untuk bangkitkan semangat anak-anak kita. Perbetul dia jalan yang lurus. Boleh cikgu? Wallahualam, takat ni saja. InsyaAllah. Cuma sebelum habis, tuan-tuan, saya kena abang. Untuk episod lepas-lepas ni memang insyaAllah sempoi. Memang sempoi insyaAllah. Cumanya saya kena habaq kat tuan-tuan. Kata, lepas ni tajuk ni, dia dah masuk tajuk tajwid. Macam biasa kita selang tajwid. Lepas tu baru kita masuk satu tajuk. Tapi tajuk yang satu lagi, kita akan masuk akad nikah. Tajuk ni mungkin kita terketinggalan. Ikuti
perkembangan yang saya nak serta ni di dalam Facebook kita. Saya gunakan ruang tu dalam Facebook kita. Saya akan minta tolong Nizam ke siapa untuk tolong sampaikan pada tuan-tuan dalam Facebook. So boleh share balik apa keadaannya. Dalam TV kita kena sambung pula bab akad nikah. Saat lagi tak cukup, kita masuk pula dalam Facebook kita. Lagu itulah seterusnya. Wallahu alam, kita tutup dengan tasbih kafarah dengan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Hadza wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.